Okey, dah sampai ke apa ni? Resort ya? Resort Penyambung. 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 Kita dah sampai ni penyambung. Menyambung-nyambung Tak betul tadi tu berhenti situ. Allahu Akbar. Hebatnya. Allahu Akbar. Boleh ke ni? Allah. Sangkut lah. Tak. Ada gelombang. Tu bukan? Ada gelombang. Oh ni dewa esok dah. Ni dewa esok. Kahwin. Abang bayar budak-budak ramai pak tadi. Mana? Orang duduk sini ke? Orang kerabat dia lah. Sana ke? Oh dia ada. Okay, kita dah sampai. Sudah masuk dan duduk di tempat yang berkuasa. Terus dia. Ya. Go. Ni abang juga. Ya. Ambil. Ada dah orang tak gambar. Ya. Masuk situ. Wakil menjadi lelaki seterombongan daripada Termula Pahang, Kampung Batu Sawah, Termula Pahang. Dipersilakan. Dan dipersilakan saksi-saksi. Mana kita? Tadi. Dijumpa kepada saksi boleh duduk di karangan di tempat yang telah dikhaskan serta wali. Para hadirin yang dihormati sekalian, sambil menghirup udara sejati, adanya pula keharuman wangian bak kasturi hari yang penuh bermakna ini. Hari ini banyak perubahan akan terjadi. Pelaksanaan nanti moga kekal abadi. Pasti Saya pula yang tergagap. pengantin akan menjemput ibunda untuk naik terus ke Melamin, di mana ibunda tidak berapa sihat. Pengantin perempuan dan ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. Muhammad Qasim setuju dan tuju abang awak menjadi wali awak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq. Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullah. untuk menikahkan adik saya dengan Nurul Syahadatul Aini dengan Muhammad Qasim Al-Abasi bin Sa'ad dengan mas kahwinnya 1 dinar emas tunai berwakil untuk menikahkan Nurul Syahadatul Aini dan Muhammad Qasim Al-Abasi bin Sa'ad dengan mas kahwinnya 1 dinar emas. Okey, Muhammad Qasim. Nanti apabila saya panggil ataupun saya sebut nama, contohnya saya kata Muhammad Qasim Al-Abasi bin Sa'ad, nanti adik jawab ya ataupun saya. Kemudian saya akan kata aku nikahkan dan aku kahwinkan akan dikau dengan Nurul Syahadatul Aini binti Ibrahim yang berwakil walinya kepadaku dengan mas kahwinnya 1 dinar emas tunai. Jadi jawab, aku terima nikah Nurul Syahadatul Aini binti Ibrahim dengan mas kahwinnya 1 dinar emas tunai. Dulu Aku terima nikah Nurul Syahadatul Aini binti Ibrahim dengan mas kahwinnya 1 dinar. Aku terima nikah Nurul Syahadatul Aini dengan mas kahwinnya. Ya. Okey, on je saya kan. Okey, baik. Itu terima kasih. Okey, ya. أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان محمد قاسم الأبسي bin Sa'ad. Saya aku nikahkan dan aku kahwinkan akan dikau dengan Nurul Syahadatul Aini binti Ibrahim yang berwakil walinya kepadaku dengan mas kahwinnya 1 dinar emas tunai. Aku terima nikah Nurul Syahadatul Aini binti Ibrahim dengan mas kahwinnya 1 dinar emas tunai. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Barang diberkati Allah bagi kamu kedua pengantin, dan diberkati kerja-kerja kamu juga, serta dihimpunkan di antara kamu di dalam segala kebajikan. Ya Allah, wahai Tuhan kami, tanamkanlah sifat berjinak-jinak, mahabbah dan berkasih sayang antara pengantin ini, dan tunjukkanlah mereka jalan takwa dan jalan yang benar. Dan lanjutkanlah usia keduanya dalam kemewahan, kesejahteraan dan ketenangan jiwa. Dan himpunkanlah keduanya atas kesefahaman dan kasih sayang yang berkekalan. Dan jadikanlah kedua-duanya daripada golongan orang yang diridai dan terpelihara maruahnya. Jadikanlah mereka dari orang-orang yang menerima nikmat-Mu dengan syukur dan menerima percobaan bala dengan sabar belaka. Anugerahkan keduanya anak-anak yang soleh daripada jenis lelaki dan perempuan, hingga dapatlah keduanya melihat anak cucunya itu. Ya Allah, wahai Tuhan kami, limpahi apalah kiranya akan nikmat-Mu atas keduanya, dan murahkan rezeki keduanya, dan peliharakan keduanya dari segala tipu daya, serta jauhkanlah keduanya daripada perangai yang jahat. Dan sempurnakan bagi keduanya segala hajat dan cita-cita, serta elokkan kesudahan hal keduanya. Ya Allah, wahai Tuhan kami, dengan limpah ihsan-Mu, maka perkenankanlah wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Manakala saya tinggalkan isteri saya, Nurul Syahadatul Aini binti Ibrahim, selama 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih, dengan sengaja atau paksa, dan saya atau wakil saya tiada memberi nafkah kepadanya selama masa yang tersebut, padahal ia taatkan saya atau saya lakukan sebarang mudarat kepada tubuh badannya atau kehormatannya atau harta bendanya. Kemudian ia atau wakilnya mengadu kepada mahkamah, dan manakala sabit aduannya di sisi mahkamah syariah yang memberi kepada mahkamah bagi pihak saya RM1, maka pada ketika itu bertalaklah ia dengan 1 talak khulud. Atau jika saya gaib daripada isteri saya, atau lebih, jika ia atau wakilnya mengadu kepada mahkamah dengan berkata ia tiada tertunggu lagi akan saya, dan manakala sabit aduannya, maka tertalaklah 1 talak. Demikianlah lafaz ta'liq saya. Adalah saya Muhammad Qasim Al-Abbasi bin Sa'ad, suami kepada Nurul Syahadatul Aini binti Ibrahim, Alhamdulillah. yang telah menerima tanggungjawab dengan ini menyerahkan kepada isteri saya mas kahwin sebanyak 1 dinar emas. Oleh itu, adinda hendaklah menunjukkan taat setia kepada kekanda sebagai suami dengan mengikut segala perintah dan nasihat kekanda selagi mana ianya tidak bercanggah dengan hukum Islam dan undang-undang negara. Masya Allah. Adinda kekanda. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah saya Nurul Syahadatul Aini binti Ibrahim, isteri kepada kekanda, dengan penuh kesyukuran menerima mas kahwin ini sebagai tanda akan menumpukan sepenuh perhatian dan taat setia yang tidak berbelah bagi kepada kekanda, dan adinda mengharapkan kepada kekanda agar sentiasa memberi bimbingan dan nasihat serta tunjuk ajar demi kepentingan dan kebahagiaan bersama. Semoga Allah SWT merestui perkahwinan kita. Amin. Okey, selesai. Okey, dan lagi seterusnya, persilakan yang pengantin lelaki untuk solat sunat. Baca tahlil.
Oh, dia ada sedia dah. Sunat syukur. Sunat syukur lah. Allahu Akbar. Sunat Sunat syukur. ringkas yang akan diketuai oleh pengantin lelaki, disaksikan oleh ibu beliau tercinta. Para hadirin yang dihormati sekalian, pasangan yang selamat dijak kaburkan, alhamdulillah, kita sama-sama doakan pasangan pelai berbahagia hingga ke jannah. Majlis pembatalan air sembahyang, penyarungan cincin. Okey, dah. InsyaAllah. Dah. Dah. Mak. Agak sikit. Okey, jauh tu. Rapat sikit. Rapat lagi, kuasa. Jangan takut. Center dia dekat situ. Ustaz mana ni? Ustaz lagi. Okey, baik. Boleh. Boleh Okey, badan. Badan yang okey itu sikit. Mengiring lagi sikit. Okey, adik. Kaki kanan tu sana. Okey, cantik. Senyum ya. Okey, ready? 1, 2, 3. Cantik. Pandang-pandang pula. Dia sikit. Pandang-pandang. Pandang dua orang tu pandang. Pandang sama-sama. Mata bertemu mata. Tengoklah, tengok. Tengok mata. Mata dengan mata. Okey. Senyum sikit. Okey, cantik. Panjang pun malu lah. Okey, deh. Okey. Nak sama cincin tu. Masya Allah. Okey, kita teruskan acara penyalungan cincin dan sekejap lagi kita akan teruskan dengan kita jamuan. Kita akan start sekejap lagi. Senyum sikit. Senyum. Alhamdulillah. Lama sikit. Lama sikit pegang tu. Halal lah. Sekali lagi. Okey. Senyum. Pandang dua tu, pandang. Lama sikit jangan. Okey. Beres ya? Alhamdulillah. Salam. Salam. Boleh tak? Salam. Jauh. Bersalaman. Tumpang jawab. Ustaz. Alas dulu ya. Alhamdulillah. Lagi. Cantik. Alhamdulillah. Okey, jumpa dengan pelbagai mempelai untuk kita teruskan dengan acara tahliah ringkas. Dan tahliah kita akan diketuai oleh pengantin lelaki. Silakan. ولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين قبل الله منك
pasal awal jam 11 pagi apa, bro? yang pecah petang. Jadi dijemput pada hari ini. Cukup, Saya sekali lagi mewakili Alhamdulillah. ibunda Kekanda adinda teruskan lah. Aduh. Binti Ahmad. Kekanda adinda teruskan lah. Kamilah menjemput bahagia tuan-tuan dan puan-puan majlis Budaya dia orang. untuk sama-sama Bagus mantap. meraihkan pasangan pelai besok majlis persandingan bermula pada jam 11 pagi hingga jam 4 petang. Okey, dijemput kepada pasangan pelai sekali lagi untuk ke pelamin dan juga keluarga sebelah pengantin lelaki. Kita akan dahulukan untuk sesi bergambar sebelah keluarga pengantin lelaki. Dipersilakan. Dah berkenal-kenalan. Masya Allah. Naik. Mempelai. Kedua mempelai. Semua sekali ke tak muat? Dengan keluarga sebelah pengantin. Terima kasih. Keluarga sebelah pengantin lagi, kita akan teruskan dengan saudara mara. Saudara Satu lagi. bersedia kerana sesuatu selesai. Kita teruskan keluarga sebelah pengantin. Mengirim sudah. Okey, boleh ya? Okey, ready? Tunjuk mesej. 1, 2, 3. Anen tunjuk. Macam tu. Betul. Okey, bisa. 1, 2, 3. Tunjuk banting. Satu lagi. 1, 2, 3. Boleh kat tangga boleh. Bawa. Kecil bawah. Sini kecil. Cepat. Sini. Bawa panjang. Bawa panjang sini. Ada tak panjang? Letak ibu. Dah kita makan. Jangan duduk sini lah. Senang sikit. Mesti tu ada kain. Konsep macam seorang. Awal jam 9 pagi lawan Konsep. di mana majlis secara rasminya bermula awal jam 11 pagi hingga jam 4 petang. Yalah, jomlah kita balik. Lah nak Ayo. Jangan balik. Jumpa lagi esok. Terima kasih. Oh, kau siap makan sorang. Awak dari mana sih? Apa nak? Tahu bahaya. Okey, hari ini jangan balik lagi sebab ada satu Tak ajak saya makan. Bahaya ni, tak boleh. Kan? Oh, ni kan? Wah, ayah balik. Esok lah. Balik esok lah.
Nasruddin dari Senta. Kita dah sampai ke homestay kita. Selesai ya hari pertama kita. InsyaAllah esok kita akan berjumpa lagi insyaAllah. Bismillah. Kita akan ke pantai. And then kemudian kita akan ke Kenduri Panjang. Di tempat yang sama insyaAllah. Nak makan nikah kan esok Kenduri. Okay, jumpa esok. Senyum sikit. Senyum sikit lah. Senyum sikit. Relax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Pondok Zawiyah Kiswah di Kampung Ceruk, Syabuddin, Temerloh. Nombor mutalik khas Wakaf Pahang anda tu tengok gambar. Yang tu pula Yang Amat Mulia Tengku Amin menyerahkan CJ pelantikan pada 25 Februari di Kuantan. Tu pula pagar dan pintu gerbang dah siap hasil wakaf hokma. Dan ni pula tempat gua tunjuk tu nak menyiapkan surau Pondok Zawiyah. Projek ni anda dalam portal Wakaf Pahang. Dapat potongan cukai hasil. Sila ke bio.